Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita hadir pada majlis penyerahan mock check kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada KRT terpilih di Putrajaya. Sebelum ni, beberapa hari yang lepas saya telah jelajah ke Sabah. Kita telah sampai ke Kota Marudu, ke Kundasang, Kota Belud, Lahad Datu. Tapi Putrajaya yang paling dekat sekali dengan pejabat PM sudah tentu mendapat kelebihan. Kita dapat 10. Walaupun kawasan kita tak sebesar Kota Marudu, tak sebesar seluas Kota Belud, tetapi kita 10 KRT telah menerima. Ini menunjukkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat prihatin, amat menghargai, amat mengiktiraf sumbangan KRT di seluruh negara sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa yang telah tuan-tuan berikan kepada masyarakat selama ini. Di Putrajaya ni, isu-isu semasanya ialah penghubung antara pihak kerajaan madani dan masyarakat. Tuan-tuan menjadi penghubung kuat sebab kita tahu memang KRT ni sumbangan dia sangat besar. Info-info daripada rukun tetangga ni sangat diperlukan oleh kerajaan untuk kita memenuhi aspirasi rakyat agar direction daripada kerajaan itu selari apa kehendak rakyat. Jadi, kita mengharapkan sumbangan lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan daripada KRT di seluruh Putrajaya untuk terus kerja kuat dan berkhidmat demi kebaikan negara kita tercinta. Kepada semua KRT terpilih agar dapat buat program-program yang telah dirancang, boleh kerjasama dengan badan-badan lain seperti MPP. Kita ada MPP di Putrajaya, pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah Putrajaya. Jadi boleh kerjasama, kita alu-alukan kerjasama. Apa yang penting ialah rakyat di Putrajaya mendapat manfaat untuk kebaikan.